Selalu tak nampak komen 33 bulan PAS buat apa. Jadi saya ambil satu contoh judi. Pada tahun 2020 hingga 2022, Malaysia di bawah Kerajaan Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Dalam tempoh ini, PAS memang ada beberapa jawatan dalam kabinet, namun mereka hanya minoriti dalam kerajaan. PAS memiliki 18 kerusi parlimen ketika itu, iaitu sekitar 16% daripada jumlah keseluruhan kerusi dalam kerajaan PN. Manakala parti seperti Bersatu dan UMNO memegang lebih banyak kerusi dan kuasa. Keputusan besar seperti peningkatan kekerapan cabutan khas judi dari 8 ke 22 kali setahun dibuat oleh Kementerian Kewangan yang dipimpin oleh Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Keputusan ini tidak dibuat oleh PAS walaupun mereka berada dalam kerajaan. PAS telah beberapa kali membantah isu ini dan tokoh-tokoh PAS seperti Ahmad Fadli Sya'ari, Ahli Parlimen Pasir Mas, serta Khairil Nizam Khairuddin, Ketua Pemuda PAS, secara terbuka menentang peningkatan cabutan judi yang mereka lihat sebagai langkah negatif untuk negara. Namun, PAS tidak mempunyai kuasa untuk menghalang keputusan tersebut kerana kuasa sebenar terletak pada Perdana Menteri dan Menteri Kewangan yang lebih berpengaruh dalam kerajaan pada masa itu. Oleh itu, walaupun PAS membantah, mereka tidak mempunyai kuasa mutlak untuk menghalang keputusan besar kerajaan kerana keputusan tersebut diputuskan oleh kerajaan majoriti yang dikuasai oleh parti-parti lain yang lebih dominan. PAS telah melakukan apa yang termampu di bawah ruang kuasa yang ada pada waktu itu. PAS dah buktikan bila kuasa di tangan mereka, mereka berjaya tutup judi di 4 negeri yang diperintah: Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Sekarang, PH dan BN pegang kuasa penuh persekutuan. Kenapa judi masih hidup? Kenapa hudud tak dilaksana? Dan kenapa undang-undang Islam tak diperjuang habis-habisan? Kalau betul nak tegakkan Islam, apa PH dan BN tunggu lagi? Kuasa semua dah dalam tangan. Tapi bila mereka gagal, PAS juga yang disalahkan. Bila ditegur, mereka tak jawab isu sebenar. Sebaliknya, ulang soalan sinis. PAS buat apa 33 bulan? Tapi cuba tanya balik. Kau buat apa sekarang bila kuasa semua dah dalam tangan?